Jom kita tengok rumah teres setingkat yang dah siap sepenuhnya di bahagian serai Perak. Rumah ni dah dapat CCC jadi tak perlu tunggu lama-lama. First kali kita akan jumpa ruang tamu yang luas dan terus bersambung dengan ruang makan tau. Memang selesa untuk keluarga. Ini bilik utama ataupun master bedroom. Luas dan boleh muat katil bersaiz king dengan selesa. Master bedroom ni lengkap dengan bilik air peribadi yang sudah bertai, memang praktikal. Bilik kedua pula hadir dengan siling tinggi. Kalau anda bijak bolehlah dijadikan loteng tau. Ini pula bilik yang ketiga, special sebab ada tingkap. Jadi pencahayaan semula jadi memang terbaik. Dapur pun luas, mudah dan selesa untuk para isteri. Sebelah dapur ada bilik air kedua memudahkan untuk kegunaan tetamu ataupun ahli keluarga lain. Keluasan rumah ini 880 kaki persegi dengan keluasan tanah 1324 kaki persegi.